Tapi kalau orang yang dah biasa, yang memang tahu protokol, dia memang tahu dia tak boleh dapat nombor kita. Kalau you orang yang approach kita, you know, you approach Siti Nurhaliza, Siti Nurhaliza akan bagi nombor phone dia. Ya, so by right kau tak boleh tanya orang macam tu. You approach, you mesti tanya, you ada manager tak? I nak bagi job dekat you. Selalu kalau orang profesional dia akan tanya, Makno ada manager tak? Kita nak bagi job. Dia akan tanya, dia tak akan minta nombor handphone Makno. Betul. Tapi ada je orang yang tanya-tanya macam tu, tapi macam, yelah kita jadi macam serba tak kena. Aku rasa macam kita rasa bersalah kan tak bagi. Lain kan kalau macam kata kita kenal. Kalau macam kata artis tu bercakap dengan artis tu sendiri tak apa. Macam Dayana Faiza pergi mesej Siti Nurhaliza. Okey lah. Dia orang sama dia orang. Betul. Lagi satu, kadang-kadang ada job-job yang melibatkan macam kita kena appear dekat satu event tu. Kalau kau seorang, kesian hidup kau. Kenapa Nok? Kenapa kalau kau tak ada ya. Kau kelihatan seperti, ya Allah, aku pernah lalui situasi tu Nok, bangang-bangang aku rasa. Kadang-kadang ada satu event tu, kadang-kadang betul sebab orang bayar kita untuk berada di event tu. Appearance kan? Dia bukan suruh kau beratur untuk ambil registration. Ya. Sebab tu kena ada. Sebab I pernah dicemooh macam nak contact I, kena contact manager ke semua kan. Ada orang kata, menapalah Makno ada manager lah, apalah tak boleh contact lah, macam-macam lah. Tapi inilah yang nak jelaskan. I pernah je pergi seorang-seorang dulu. Orang tu bayar kita untuk appear dalam event ke, ataupun ada kerja yang kita kena buat di event tu. Betul. Tapi ada setengah-setengah event pula kena ada seating number dan sebagainya. Akulah juga orang yang pergi beratur tu, kau bayangkan. Tak ada satu terus kau bawa kau masuk. Yelah kalau macam, lepas tu organizer pun akan jadi macam, apa kau ni? Aku nak kau fokus untuk kerja ni, bukan untuk benda-benda bangang macam ni. Betul. Ya Allah, no. Lepas tu kalau pergi macam ada goodies-goodies tu, engkau lah dengan goodies kalau kau tak ada orang kan, kau pegang lah. Aku tak boleh bayarkan Makno. Kan? Tapi sebenarnya tujuan dia memang sebenarnya nak formal je lah. Sebab kita kerja. Kita pun nak nampak profesional. Kita pun nak, kita pun nak nampak presentable. Sebab tu kita kena ada kita punya orang kata sidekick kita. Takkanlah nak pegang goodies lagi, nak ni lagi, nak ambil gambar lagi. Goodies. Nampak je kita macam bala hati kan.